Benda remeh-temeh tau. Tapi menunjukkan kita tidak syukur kepada Allah. Ni kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala tidak akan menarik balik nikmat yang diberikan kepada satu golongan melainkan mereka lupa untuk mensyukuri nikmat tersebut. Itu maksud ayat. Faham? Bukan makna Allah tidak ubah nasib satu kaum. Kaum itu yang ubah nasib sendiri. Itu tafsir Mu'tazilah. Faham? Tafsir Ahlussunnah wal Jamaah. Allah tidak akan tarik nikmat yang ada pada kita melainkan kita tidak syukur nikmat yang ada, Allah tarik balik. Nampak? Batu sekarang nikmat banyak, lapu cerah, tapi tak boleh baca Quran. Air pahit dalam rumah berapa pala pahit? 8, 9, 10 pala pahit dalam rumah. Luar ada pahit. Tak boleh tidur dalam keadaan wuduk. Betul tak? Dah. Zaman Rasulullah 2 kilometer. Kena pergi ambil air di telaga. Satu telaga pula dalam berpuluh-puluh meter. Sekarang ni sahabat tidur dalam wuduk walaupun air payah. Kita air banyak mana dalam rumah? Tak. Dalam bilik air, dalam tandah. Ikan ada air terjun. Nampak? Waterfall. Tapi nak ambil wuduk malah. Kenapa? Kerana bila nikmat terlampau banyak, lupa yang beri nikmat. Tok guru kita seorang, dia orang Burma. Dia cerita di Burma ni dia tak beri agama, dia komunis. Nak mengaji Quran, gali lubang. Gali lubang, masuk dalam, pasang pelita, tutup atas dengan daun. Panah baca Quran. Innallazina amanu. Slow. Habis baca Quran, embuh pelita, keluar ke lubang, tutup, balik rumah. Nampak? Pelita kecil, guna lemak binatang. Di Burma, Myanmar. Faham? Kita boleh baca Quran? Boleh. Lapu apa? Biji lah rumah. Lapu panjang, lapu bulat. Di kipas ada lapu. Kipas ada lapu. Boleh tarik tau. Cium. Baca tak Quran? No way man. Tak ada masa. Nampak? Tak ada masa. Anak tengok tu Transformer. Rumah terlampau cerah, tak boleh baca Quran. Betul tak? Lapu dalam gareh, dalam wahang punya Korea ada lapu. Dalam bilik anak, bilik mak, bilik air, faham? Semua ada lapu. Baca Quran. Tak. Music. Anugerah screen. Nampak? Sibuk dengan benda tu, bodoh lagi. Drama minggu ini. Labu-labi habis cerita. Bocor. Anak laki tengok Transformer. Anak puan drama minggu ini. Mak Bollywood. Ayah yang baik sikit duduk dalam bilik Angry Bird. Ni masa. Dah masa mana nak baca Quran? Masa mana nak selawat? Orang Burma gali lubang baca Quran, takut askar nampak, cocok dengan benek. Bang, tutup ke atas pula dalam hutang, bukan dalam kampung. Ngaji Quran 2 juzuk, 3 juzuk. Kita cerah sangat, tak nampak Quran. Nampak TV 1, TV 2, TV 3. Waktu nampak. Bang, dah. Jahat dah kita ni. Kebaik lagi. Jahat dah dengan Allah. Faham? Jahat dah kita dengan Allah. Nampak? Sebab tu kita tak layak nak masuk syurga mung. Kita nak juga syurga Allah, walau kita jahat lagu mana pun. Faham? Kita nak syurga Allah. Kerana kita tak ladang, tak tanding dengan neraka Allah. Jangan berasa baik, berasa jahat. Kalau mendalami tasawuf, lebih jahat kita berasa. Ada orang dia belajar tasawuf, tapi tasawuf merosakkan dia. Dulu tak mengaji tasawuf, tak terlibat dengan tarekat, tegur orang, senyum manis, bergaul dengan masyarakat. Leni dah tengok orang muka masang, rupanya tarekat sekarang. Tarekat kepala otak pun. Faham? Tasawuf ni Rasulullah, tarekat ni Rasulullah. Rasulullah dengan budak-budak dia senyum, dengan Yahudi dia senyum. Faham? Dan mun tasawuf, kalau dulu mun senyum ke orang, sekarang jauh mun senyum dah.
Kerana tasawuf ni akhlak, tasawuf ni adab. Daripada kita berasa hebat, berasa kurang, berasa pandai, berasa jahil. Kita yang paling buruk di kalangan umat manusia. Orang tu tasawuf. Kan senang. Ni tengok orang buat tak kenal orang. Masalah tak faham. Jangan berasa baik, jangan berasa hebat, jangan berasa pandai, jangan berasa bijak.